Okey Imran, sila bentangkan perbentangan kamu. Baik cikgu. Assalamualaikum dan selamat sejahtera. Pada pendapat saya, penggunaan teknologi dapat membantu pelajar belajar dengan lebih efektif. Maaf cikgu, saya lupa sikit. Alah, baru sikit dah lupa ke? Kononnya pandai sangat. Okey, tak apa Imran, sila duduk. Okey cikgu. Aku selalu cuba yang terbaik. Adakah banyak atau kelas mencuba untuk saya saja? tapi mereka betul. Dia memang tak pandai. Imran, kegagalan bukanlah pengakhiran. Ia hanya sebahagian dari proses belajar. Tapi semua orang ketawakan saya cikgu. Jangan ukur nilai diri kamu melalui kata-kata orang lain Imran. Baik cikgu. Assalamualaikum dan selamat pagi. Pada hari ini, saya akan membentangkan projek saya, penggunaan teknologi yang dapat membantu pelajar belajar dengan lebih efektif. Bagus Imran. Terima kasih cikgu. Sekarang, persilakan awal untuk membentangkan perbentangan kamu. Baik, cikgu. Assalamualaikum dan selamat sejahtera. Awal. Tak apa. Ambil masa. Aku percaya kau boleh. Ini saya akan membentangkan tentang... Kenapa kau tolong aku? Sebab aku tahu macam mana rasanya bila orang ketawakan kita. Imran, aku nak minta maaf dekat kau. Aku baru sedar apa yang aku buat selama ni memang salah. Tapi aku tak pernah fikir perasaan kau setiap kali aku ejek kau. Aku maafkan kau, Wal. Yang penting kita belajar daripada kesilapan dan berubah menjadi yang lebih baik. Terima kasih Imran. Aku janji aku akan berubah.